Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan taufik daripada Allah. Kita berjumpa lagi kuliah bulanan kita lepas asar berdasarkan kitab Aqidatul Awam. Tengok pada kata Syekh, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Situ. Itu kan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Tuan-tuan tengok terjemah saya. Dia tak boleh pakai ni yang hak ni. Tengok saya terjemah sini lah. Jadi terjemahan ni banyak lari sikit. Wal mustahilu diddu kulli wajibi, dan mustahil itu lawan setiap yang wajib. Dia lawan bagi setiap yang wajib. Kalau kata wujud, lawannya Adam. Adam tu mustahil, wujud tu wajib. Kalau kidam, lawan dia hudus, maka hudus tu mustahil dan kidam itu wajib. Jadi mustahil itu lawan bagi setiap yang wajib. Kenapa kita belajar yang wajib? Supaya nak mentahkikkan kenapa kita kena belajar yang mustahil, ialah tujuan untuk mentahkik dan memantap dan mengkejap lagi kefahaman kita terhadap sifat yang wajib. Al-asya' la tattadihu illa bi'adadiha. Al-asya' la tattadihu illa bi'adadiha. Sesuatu itu tak akan jelas kalau tanpa kita bicara tentang lawannya. Apabila kita bicara, kita belajar tentang iman dan kita belajar tentang perkara yang membatalkan iman. Kejap. Kadang-kadang kita belajar tentang iman, tapi kita tak belajar tentang perkara yang membatalkan iman. Kadang-kadang dia tak tahu. Kadang-kadang menyebabkan iman tadi ni, iman tadi ni hilang dengan sebab dia tidak tahu bahawa perbuatan itu, iktikad itu dan perkataan itu menyebabkan hilangnya imannya. Begitu juga kita belajar yang mustahil. Kita yang belajar mustahil ini ialah untuk nak mentahkikkan yang wajib. Tidak lain. Untuk memantapkan lagi pahaman kita terhadap yang wajib. Kita belajar yang wajib untuk iktikad. Kita belajar yang mustahil untuk buang. Untuk buang. Itu. Sebab itu kata seorang sahabat, Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni, dia ni banyak perkara-perkara yang pelik dan perkara-perkara yang gaib Nabi ajar dekat dia dan Allah bagi dekat dia. Sebab dia ni disuka tanya benda yang pelik-pelik. Dia kata para sahabat yang ni yas'aluna Nabi anil khair, walakin inni as'alu anishar. Mereka suka tanya tentang baik. Tentang baik ni banyak dah, aku boleh tumpang kalau mereka tanya tentang baik. Lalu aku pun suka tanya tentang perkara yang jahat. Araftu syar la lishar lakin litawakkihi. Aku belajar dan nak tahu benda yang jahat ini bukan untuk membuat jahat, tapi untuk tawakki, untuk memelihara dan menjaga dan mengawasi diriku daripada terjebak daripada perkara yang jahat.
Sebab itu, kalau cerita tentang kiamat, cerita tentang azab kubur, banyak diriwayat oleh Huzaifah ibn Yaman. Sebab dia suka tanya soalan pelik-pelik. Sehingga dia ni diberi tugas oleh Nabi SAW untuk scan mana puak munafik. Dia boleh tahu mana yang munafik atau tidak. Araftu syar la lisyar lakin litawaki. Itu tujuan kita belajar sifat mustahil. Itu tujuan kita bilang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itu tujuannya. Kita tak pernah tahu, lalu kita celah belajar sifat 20, 50 akaid akidah. Dia kata 20 saja. Kenapa tak lebih? Kamu 20 pun belajar pun nak lebih. Fahfaz li khamsina bihuk min wajibi. Maka hafazlah. Saya tak tahu diterjemah apa kita ni. Maka hafazlah bagi 50 akidah, 50 sifat dengan hukum yang wajib. Jadi ingatlah di dalam hati kau akan 50 akidah. Dalam keadaan engkau itu bersepakat dengan hukum yang wajib, itulah hukum syarak. Apa makna pahpos? Belajar dan ingat bagi 50 akidah, 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman, yang menyimpul, yang mengikatkan iman kita daripada goyah dan tergugat dan syak, zon dan juga waham. Maka hafazlah 50 akidah yang wajib ke atas engkau, menghafaznya. Hafaz banyak mana? 50. Apa makna hafaz? Bukan hafal itu ingat. Ingat di hati. Mana kalau orang sebut kita tahu. Hafaz pun okeylah juga. Hafaz ni dengan makna ingat. Dia lebih kepada ingat. Ada orang hafaz tapi tak ingat. Tapi dia ingat. Bila disebut sifat tadi, dia boleh sebut. Ini maksud wajib mengenal sifat-sifat Allah. Maknanya bila disebut sifat itu, dia tahu. Dia tahu. Bukan nanti dia kena sebut bilang satu. Sifat nafsiyah, sifat salbiah banyak ni, ma'ani banyak tu, maknanya tak. Sekurang-kurang dia boleh tahu, dia boleh beza di antara sifat-sifat Tuhan ini, dia boleh beza. Bukan payah pun. Fahfaz li khamsi nabihuk min wajibi. Maka ingatlah ataupun sebutlah, ingatlah dan hafazlah 50 akidah dengan hukum yang wajib. Mana hukum yang wajib? Wajib syarak. Kita mengenal sifat-sifat Allah ni wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Berdosa bagi siapa yang tidak kenal sifat Allah ini. Sifat Allah itu wajib akli. Sifat Allah tu wajib akli. Dan kenal sifat Allah itu wajib syar'i. Wajib syar'i. Kena faham? Dia kadang ada yang tak faham. Dia kata apa? Tuhan ni wajib bersifat dengan sifat 20. Maknanya kata dia, ditunjuk bodoh dia. Bodoh ni simpan dengan tunjuk. Tu. Ditunjuk bodoh. Dia kata apa? Oh, kalau begitu, kalau Tuhan tak sifat dengan 20, Tuhan berdosa. Itu orang tunjuk bodoh. Kalau kita bodoh, kita simpan, jangan tunjuk. Jadi orang lain dengar, oh rupanya bodoh. Tu. Sekadar tu tak apa tu. Dia pun kata ke Imam Syafi'i lagi tu. Simpan. Dia kata, oh Tuhan wajib bersifat dengan 20 sifat. Mana kalau Tuhan tak bersifat, Tuhan berdosa. Tuhan mati masuk neraka. Ada kau tak begitu. Sifat 20 tu wajib bagi Allah tu, wajib akal. Mana semua akal kena terima.
Dan akal mesti menerima bahawa ada dekat Allah segala sifat-sifat yang wajib. Mana? Tuhan wujud. Kenapa yang dia perlikan Tuhan wujud tu? Awak, kamu kata Tuhan tak ada lah. Kenapa dia perli pula mengaji kidam? Kidam ni apa maksud? Kadang-kadang dia orang ni tak reti. Dia tak faham pun makna-makna sifat ni. Dia tak faham makna-makna sifat. Dia tuduh je. Kalau dia kata, belajar apa sifat 20? Sifat 20 belajar tentang apa? Sifat 20 belajar tentang adanya Tuhan. Salah kah? Kata Tuhan ada? Allahu Akbar. Apa kidam? Kidam ni kita belajar kata Allah ni ada ni tidak ada permulaan. Ada Allah tidak ada permulaan. Ada dia sedia kala, azal dan senantiasa. Baka ada Allah tidak ada pengakhiran. Mukhalafatul amri. Ada Allah tak sama dengan yang lain. Mana yang salahnya? Salahnya kita jawab sini. Kita tak lepakan jawab dia. Salahnya kita jadikan dia sebagai ilmu. Kamu duk belajar tak kitab fiqh, duk mengajar tak fiqh? Duk belajar tak? Dan duk mengajar tak? Kalau ustaz tanya mengajar tak kitab fiqh? Kalau dia murid, kamu belajar tak kitab fiqh? Belajar. Kitab fiqh mari mana? Ada zaman Nabi mengajar kitab fiqh? Ada Nabi. Kamu saya belajar hadis. Kamu belajar hadis apa? Bukhari. Ada zaman Nabi hadis Bukhari? Tak ada hadis Bukhari. Zaman Nabi tak ada. Nabi baca hadis rawahul Bukhari. Nabi kata rawahul Bukhari. Atau Nabi kata hadzal hadis sahih. Nabi pula kena kata sahih. Sahih tak sahih ni adakah betul datang kepada Nabi? Nabi sendiri kata hadzal hadis sahih. Hadzal hadis dhaif. Dhaif. Hadzal hadis maudhu'. Semua tu tak pernah wujud zaman Nabi. Hadis sahih, hadis maudhu'. Sebab tu kalau tak pandai duduk diam. Jangan bising. Jangan duduk bising. Ulama mutakalimin bicara tentang takluk, tentang sifat ni baru-baru ni hangat ni. Baru diam sehari dua. Duk kata kita kata Tuhan ni kalau Tuhan dengar doa kita, Tuhan baru dengar. Tuhan dengar sedia kala dah. Allahu Akbar. Tak tahu mana takluk tanjizi qadim, mana takluk tanjizi hadis. Sampai tak kerti nak beza. Takluk pun tak kerti. Amrul iktibari pun tak kerti. Allah tu pun cuba nak sembang. Cuba nak sibuk. Ilmu apa kita belajar di masjid? Tajwid. Tajwid tak ada zaman Nabi. Nabi tak pernah ajar. Ini idgham ni. Idgham al-ghunnah. Ini ikhfa. Ikhfa syafawi. Apa lagi? Mat arid li sukun. Nabi tak pernah ajar sahabat. Ulama-ulama saja yang petik, yang faham mereka buat daripada hasil bacaan yang orang yang sebelum mereka bertalaki dengan Nabi. Kalau macam ni Nabi baca macam ni. Kalau huruf ni Nabi baca mi. Kalau min temu ba Nabi dengung. Ulama fikir. Nak buat apa ni? Dengung. Gunnah. Ulama fikir. Bukan ada zaman Nabi. Semua ulama reka. Ilmu mustalah hadis tajwid lebih teruk daripada tauhid. Bahawa Nabi memang ajar. Nabi tak pernah ajar ke? Allah ahad. Allah mawjud. Takkan Nabi tak pernah ajar Allah mawjud. Tapi hadis sahih Nabi tak pernah sebut sikit pun seumur hidup dia. Hadis maudhu' Nabi tak pernah sebut sikit pun seumur hidup dia. Tapi Nabi sebut tak? Allah qadim. Allah qadim. Allah laisa kamitsli syai'. Allah huwal awwal, huwal akhir. Nabi yang nak beritahu Quran. Tiba-tiba belajar sifat 20 bid'ah, yang lain tidak. Beletiak sikit. Time ni dia mengantuk. Baik. Hafazlah. Apa hafaz? Ingatlah 50 akidah ini dengan hukum yang wajib. Apa maksud? Kamu kena ingat sifat-sifat ini. Bila kata ingat, kertilah. Dia tak kerti tak apa, ingat. Bila kamu ingat itu dan faham dan belajar ini menjadi kewajipan. Maknanya siapa-siapa yang tak ingat sifat ini dan dia tak belajar sifat ini, dia telah berdosa. Dia berdosa. Kalau dia mati tak ada bertobat, masuk api neraka. Masuk api neraka. Dia macam semayang, cuma kita ni duk jaga semayang je. Belajar tauhid tak jaga.
Sedangkan kamu ibadat ni menghadap siapa? Menghadap Allah. Allah tu siapa? Langsung tak kenal. Macam mana Tuhan nak terima ibadat kita? Sedangkan kita sikit pun tak teringin nak belajar tentang dia. Kamu sembahyang, ibadat dekat dia, tapi kamu langsung tak teringin. Kalau nak kata tak kebulung, kasar sangat. Tak kebulung. Ustaz mengajak, malas nak mengaji. Mak tak tahu je. Ngaji sebab 20 bidang. Itu tak kebulung. Kami orang Penang, belah utara tak kebulung. Saya tak pernah kata tak kebulung. Tak, kamu duduk belajar tak pernah. Saya tak minat. Itu tak kebulung. Boleh tahu tu. Kau lembut lagi. Baik. Habis lah. Kita pindah kepada perbahasan tentang para anbiya dan rasul. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullamukal lapin pahakik wa getanim. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullamukal lapin pahakik wa getanim. Perincian 25 itu. Jadi mengetahui secara terperinci. Saya nak terjemah satu persatu, saya tak mau terjemah terbalik. Tafsilu khamsatin, perincian ini mengetahui secara terperinci 25 sifat lazim wajib ia. Wajib kita kena tahu secara terperinci 25. Tu. 25 ni bukan sifat. 25 rasul. Kullu mukallafin, setiap mukallaf. Tu. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui secara tafsir dengan detail 25 orang. Fahakik, maka yakinlah. Wagtanim, dan berusahalah untuk mengetahui. Fahakik, maka yakinlah dan berusahalah untuk mengetahui dan mengenal 25 rasul secara tafsir. Mengenal secara tafsir ni bukan makna dia kena hafal ikut turutan, dan dia tak syarat ingat. Dia tak kena syarat. Dia boleh sebut satu-satu. Dia ingat ni. Macam mana? Dan tak boleh sebut Adam dulu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tak nanti ikut turutan. Sekurang-kurangnya kalau orang tanya, ada tak Nabi Saleh? Ya, ada. Nabi Hud? Ya. Nabi Harun? Ya. Nabi Yahya? Ya. Nabi Zulkifli? Ya. Nabi Mahmud? Ya. Dia ni jenis ya. Tak boleh percaya ni jenis ya. Semua ya. Sabit betul mujak lah. Tu. Kena Nabi Mahmud. Mana ada Nabi Mahmud? Rupanya dia ya saja. Nabi Mahmud? Nabi Kasim? Ya. Sudah. Ni bohong. Atau orang tanya, ada tak Nabi nama Kasim? Mana ada Nabi mana Kasim, mana ada? Itu cukup lah. Dia tahu. Dia boleh beza, dia boleh sentuh. Nabi nama Ilyas? Ya. Nabi nama ni Rosman? Mana dia? Nabi Rosman. Dia yakin. Cukup. Itu makna tahu 25 rasul. Tapi moleknya kita ingat semualah, ingat di mulut dan kita tahu secara tertib. Tapi tak syarat sebut secara tertib dan hafal, tak syarat. Ingatnya. Kalau kata apa? Nabi Ismail? Ya, Nabi Ismail.
Kalau tanya, tolong sebut kat saya 5 orang Nabi. Dia ikut dan dia disebut. Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Tu boleh lah. Walaupun tak ikut turutan. Tu. Kalau orang sebut 5 Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria. Tu. Nabi nama orang lain. Nak guna nama siapa? Nabi Mahmud. Di zaman Nabi Mahmud. Boleh lah. Sarah tu boleh lah. Ini maksud tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Mengetahui secara tafsil 25 rasul lazim akan setiap mukallaf, maka yakinilah olehmu dan berusahalah olehmu di dalam mengetahui. Itu terjemah dia betul-betul. Siapa dia mereka ini? Wajib ni atas setiap mukallaf. Atas mukallaf. Yang tak mukallaf tak wajib. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudun Mak Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Baca, dia kena baca macam tu. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudun Mak Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Dia sebenarnya tak boleh baca mak, tapi oleh kerana syair. Tu. Oleh kerana syair. Saleh juga ikut ni kena baca Salihu wa ib. Dia jadi syair, jadi gila. Salihu wa Ibrahimu kullun. Dia tak boleh. Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Okey. Mereka itu 25 rasul. Adam, Nabi Adam. Adam ni Abul Bashar, bapa bagi manusia. Nisbah alam ajsam. Alam ajsam, alam jisim ni, alam zahir tu Adam tu Abul Bashar. Tapi Nabi Muhammad ni kaki alam zahir, dia cucu tu Adam. Tapi kali ni alam arwah, alam ruh. Nabi Muhammad itulah Abul Bashar. Dialah awal-awal yang Tuhan cipta. Tapi nisbah alam arwah, nisbah alam ajsam ialah Nabi Adam. Idris, Nabi Idris. Kata sekian Nabi Idris, dia hidup pada langit yang keempat. Kata setengah langit yang keenam. Kata setengah langit yang ketujuh. Kata setengah dalam syurga. Dia hidup dalam syurga. Dia minta nak mati. Dia cerdik. Dia minta nak mati. Rasa mati. Lalu dia beri matikan dia. Lalu dia hidup. Lalu dia kata apa? Dia kata dah mati sekali ya. Mana mati 2 kali? Ada masuk syurga tak keluar dah. Dia hidup dalam syurga tak keluar-keluar. Mati pun tak dah. Duduk dalam syurga tak keluar-keluar. Tapi dia bukan macam Tuhan lah. Sebab apa? Dia dulunya tak ada. Dia walaupun dia kekal, tapi dia ni orang panggil boleh binasa. Allah ni wajib kekal. Tapi syurga, neraka dan Nabi Idris ni harus saja kekal, bukan wajib. Dan boleh binasa. Allah mustahil binasa. Allah wajib kekal, mustahil binasa. Syurga, neraka, Nabi semua ni yang hidup ni. Tapi tentang Nabi Idris ulama bahas juga, kata dia dimatikan juga. Wallah. Jadi kata ulama tak.
Dia tak mati dah sebab dia mati dah. Kemudian dia masuk syurga. Dia masuk syurga ni kalau masuk dia tak keluar dah. Dia tak keluar dah. Neraka masuk boleh keluar. Tapi syurga akan masuk tak keluar dah. Dia tak keluar dah kalau masuk syurga. Jadi bila Nabi Idris masuk syurga, dia dah mati, kemudian masuk syurga pula, tak keluar dah. Idris macam mana dia? Dia ni harus kekal. Harus, bukan wajib, harus saja. Itu Nabi Idris. Dan dia ni tok bagi Nuh. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia panggil bapa manusia yang kedua. Bapa manusia yang kedua. Sebab bila mai bah Nabi Nuh mati habis, lupus habis semua keturunan hak sebelum habis meninggal. Tinggal keturunan dia saja. Tu. Maka dia panggil bapa manusia yang kedua. Sepak Adam. Ini Nuh. Ini cerita-cerita ni semua kita pernah dengar dah. Kemudiannya Nabi Hud. Nabi Hud ni orang yang Allah selamatkan dia daripada rih as-sarsar. Angin yang suaranya cukup kuat sehingga membinasakan kaum Ad. Membinasakan kaum. Datang angin kuat sampai habis mati berselerak kaum Ad. Tapi Nabi Hud selamat. Ma'a Saleh serta Nabi Saleh. Nabi Saleh juga Nabi yang Allah selamatkan daripada tempikan jeritan Jibril. Tempikan itu membinasakan kaum Samud. Tapi Nabi Saleh Allah selamatkan. Wa Ibrahimu dan Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Tarah. Nabi Ibrahim ini Allah selamatkan daripada angin yang melontar orang kafir dengan batu-batu yang kecil. Kaum-kaum dia yang kafir dilontar daripada batu-batu yang kecil dan dia selamat daripada lontaran itu. Yang mana batu-batu daripada api neraka. Wa Ibrahim, Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Kullun, semua mereka itu muttaba, diikuti, wajib diikuti, wajib kita kena beriman dan percaya. Kullun, semua mereka ini minal mazkurin, daripada nabi-nabi yang telah disebutkan. Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ismail, semua ni muttaba, diikuti. Ni wajib ke atas umat mengikuti dan beriman dengan mereka itu. Sebab itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan semua nabi. Kita tidak membeza-bezakan. Cuma kita umat Nabi Muhammad kena turut syariat Nabi Muhammad. Tapi kita beriman. Kita beriman dengan Nabi-Nabi lain. Tak semacam puak-puak Bani Israel, puak-puak Yahudi, puak-puak Nasrani. Mereka hanya beriman dengan Nabi daripada keturunan mereka saja. Sebab di kitab apa? La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeza-bezakan di antara mereka. Kita tidak membeza-bezakan. Kami beriman dengan Muhammad, tak beriman dengan Isa. Tak, kita tak bezakan. Cuma oleh kerana Muhammad ini nabi yang dihantar kepada kita, maka kita kena ikut dan beriman dengan dia. Di samping kita tidak menolak kenabian nabi-nabi yang lain. Lain daripada Bani Israel. Bani Israel mereka hanya beriman dengan nabi daripada Bani Israel.
Mereka tak beriman dengan nabi-nabi yang tidak ada kena mengena dengan Bani Israel. Ini mereka telah membeza-bezakan. Lutun wa Ismailu Ishakun kaza Yaqubu Yusufun wa Ayyubuh taza. Nabi Lut dan Nabi Ismail, Nabi Ishak, demikianlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ihtaza. Ihtaza ni mengikut ia Ayub. Kita baca dulu Lut, kemudian Nabi Lut. Nabi Lut. Lepas tu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Lepas tu Nabi Ishak. Nabi Ishak. Itu. Ismail bin Ibrahim, anak Nabi Ibrahim lah. Cuma Ismail ni anak Nabi Ibrahim, dia datang daripada ibunya Hajar. Ibunya Hajar. Kemudian Ishak pun anak Nabi Ibrahim juga. Ishak bin Ibrahim. Tapi ibu dia Sarah. Kemudian Yakub. Nabi Yakub. Yakub an Ishak. Yakub an Ishak. Daripada Yakub an Ishak ni lah datangnya Bani Israel. Nabi Muhammad dia mai ikut Nabi Ismail. Nabi Muhammad dia jumpa Nabi Ibrahim ikut Nabi Ismail. Tapi Bani Israel ni dia mai ke Nabi Yakub. Yakub Ishak. Tu. Adik anak Nabi Yakub ni lah. Datanglah mereka Nabi Yusuf. Tu. Dan juga ketua Bani Israel. Sebab tu Yakub ni, Israel ni nama atau gelaran Nabi Yakub. Gelaran Nabi Yakub. Israel ni apa dia? Hamba Tuhan. Itu Israel. Tapi sekarang dia nama bagi keturunan. Asal dulu nama bagi Nabi Yakub. Israel. Kemudian Yusuf anak Yakub. Kemudian wa Ayyub dan Nabi Ayub. Ayub bin Amwas. Nabi Ayub. Ihtaza, mengikut ia Ayub. Okey, kita terjemah. Nabi Lut dan Nabi Ismail, Ishak, demikian juga Yakub, kaza, seperti demikian, seperti mana Nabi Lut, seperti nama Nabi Ishak, Yakub dan Yusuf dan Nabi Ayub. Ihtaza, mengikut ia Ayub dengan mereka yang telah terdahulu. Itu ikut asal terjemah. Hak dia ni Ayub yang mengikut jejak langkah Nabi tu boleh juga. Ayub ihtaza yang mengikut jejak nabi-nabi yang terdahulu sebelumnya. Itu makna ihtaza. Ini dia panggil takmilatul bait, nak melengkap dan menyempurnakan bait syair saja. Dia tak nak kena mengena, tapi nak melengkapkan syair. Ihtaza ni ittaba'a.
dia mengikut nabi-nabi yang sebelumnya. Iqtada Ayyub biman taqaddama. Habis. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Begitu. Dia Daud ni dia kena baca bagi panjang. Tulisnya wah satu je. Tapi kalau baca Daud. Okey. Kemudian Syuaib. Nabi Syuaib. Mereka ni kita baca aja nama. Tapi kalau kita kenang sejarah-sejarah mereka ni, ya Allah, keluar air mata kita, susahnya mereka di dalam menyampai dakwah. Sabarnya mereka. Ni nabi-nabi ni. Allahu Akbar, hidup mereka Masya Allah. Sebab itulah kita ni wajib kena beriman dengan mereka. Nabi Syuaib. Kalau kita tengok tempat perjalanan kampung-kampung mereka ni, ya Allah, macam mana mereka ni boleh berjalan. Macam mana kita boleh berjalan, tengok rumah perkampungan mereka di atas-atas bukit-bukit. Dakwah kongkom yang kasar-kasar. Dakwah di tempat pedalaman yang panah, bukit batu, macam-macam. Contohnya Nabi Syuaib dan Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Ilyasa. Tu. Nabi Ilyasa. Baik. Zulkifli dan Nabi Zulkifli. Musa tadi tu. Musa ni saudara Harun. Harun ni abang dia. Harun ni abang. Musa bin Imran. Musa bin Imran. Harun pun bin Imran. Mereka ni adik-beradik si ibu sebapa. Mak mereka nama Yuhanis. Sedap nama mak mereka. Yuhanis. Ilyasa ni dia nama dia Yasa. Yasa bin Uktub. Nama dia Yasa. Alif lam tu, alif lam zaidah. Kita pun baca Ilyasa. Kalau ikut nama dia Yasa. Yasa bin Uqtub. Lalu dipanggil Ilyasa. Zulkifli dan Nabi Zulkifli. Dia Nabi Zulkifli ni dia kurang sikit cerita dah. Dia tak macam nabi-nabi yang lain. Tapi itu pun dahsyat sejarah-sejarah mereka. Semuanya hebat-hebat. Mereka ni merupakan pilihan Allah. Nak jadi nabi ni dia bukan jenis usaha. Dia Allah sendiri yang lantik. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa bil khairi la aqabah. Dan kenabian ini bukan dapat melalui usaha. Walaupun telah naik tahap ibadatnya setinggi-tinggi, sehabis-habis rintangan dan cabaran, dia tidak akan dapat makam kenabian kalau Allah tidak pilih. Daud, Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ittabang. Apa ittabang? Mengikut ia Sulaiman. Daud dan Sulaiman yang mengikut ia Sulaiman. Macam tadi. Ini dia panggil
takmilatul bait. Dia hanya nak melengkapkan syair. Sebenarnya tidak ada makna apa pun. Dia macam tadi, ihtaza, ittaba. Yani ittaba Sulaiman akan nabi-nabi yang sebelumnya. Itu. Ittaba'a, dia kena tulis macam ni. Ittaba'a Sulaiman biman taqaddama, dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Mana dia juga mengikut jejak nabi-nabi yang sebelumnya. Tak sebut tak apa, tapi dia panggil nak melengkapkan bait syair. Dia nak lengkapkan syair dia. Kalau tidak tak habis. Ilyasu Yunusu Zakariya Yahya. Ilyasu Yunusu Zakariya Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghayya. Ilyas, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Yunus. Ilyas ni dia anak saudara Musa. Man dia ni anak menakan Nabi Musa, anak menakan Nabi Harun. Ilyas. Kemudian Yunus, Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, Nabi yang Allah selamatkan dia daripada ditelan, dibaham, habis oleh ikan. Oleh kerana dia bertaubat, diingat kepada Allah, la ilaha illa anta, la inni kuntu minaz zalimin. Tu. Dia duduk kata macam tu sehinggalah ikan itu muntah. Dia di tepi laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Yunus bin Matta. Kemudian Zakaria. Zakaria, Nabi Zakaria. Kemudian Yahya. Kemudian Nabi Yahya. Yahya bin Zakaria. Yahya ni dipanggil Sayyidus Syuhada pada hari kiamat. Dialah yang akan menjadi pemimpin yang membawa para syuhada ke dalam syurga. Yahya bin Zakaria. Kemudian Isa bin Maryam, Nabi yang Allah cipta tanpa ada bapa. Tapi mak ada, Maryam, tapi bapa tidak ada. Kemudian wa Taha. Kemudian Nabi Taha. Sudah, kita tak pernah dengar Nabi Taha ni. Kadang-kadang boleh perkenal juga. Nabi Taha ada tak? Tak ada. Tapi Taha tu salah satu nama gelaran Nabi. Nama-nama Nabi. Dia panggil Taha. Taha ni ismun min asma'i Nabiyina Muhammad. Satu nama daripada nama-nama Nabi Muhammad. Banyak nama dia. Abu Qasim, Al-Munzir, Al-Bashir. Boleh tengok dalam kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat. Elok buat masjid, buat amai. Setahun sekali ke, sebulan sekali. Dalailul Khairat. Asma'ul Husna, nama-nama Nabi Muhammad. Salah satu nama dia ialah Taha.
Dia makna Taha ni Badar, bulan purnama. Itu Taha. Makna dia bulan purnama. Wa Taha khatimun, penutup bagi para nabi. Dan ghayya, tinggalkan olehmu, ghayya akan kecenderungan kepada sesat. Tinggal olehmu daripada kecenderungan daripada kebenaran. Ini pun dipanggil takmilul bait, takmil lil bait, pelengkap bagi bait syair. Dia tak kata dak ghayya, tak apa. Tinggalkan kesesatan, tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Boleh kita kekal terjemah tu boleh. Khatim tu apa dia? Khatim ni penutup. Dia khatim ni dia boleh baca. Orang pada pening juga. Dia boleh kita baca khatam, boleh. Dan boleh kita baca khatim. Tapi khatim lebih masyhur. Ini kalau khatim dengan makna penyudah, penutup. Kalau khatim cincin, dia hanya baca dengan khatam. Cincin tu dia baca kha alif ta mim. Kalau kha alif ta mim ini kena kepada cincin, maka dia kita hanya boleh baca khatam. Tapi kalau kha alif ta mim dengan makna penyudah, maka boleh kita baca khatam, boleh baca khatim. Tapi baca khatim lebih baik, lebih masyhur. Wa khatimi wa khatami. Dan Quran khataman. Ini banyak orang keliru. Kalau kha alif ta mim kena dekat cincin, maka dia baca dengan khatam. Kalau kha alif ta mim kena dengan makna penyudah, penutup, maka boleh baca khatam, boleh baca khatim. Tapi baca dengan khatim lebih masyhur. Sebab tu dia ada pok sesat. Saya sebut bilah. Di Pulau Pinang banyak pok sesat, pok Qadiani. Pok Qadiani. Banyak di Penang. Dia berkata ada lagi Nabi yang dilantik selepas Nabi Muhammad. Ada lagi. Adapun yang disebut khatamun nabiyyin, kata dia penutup bagi Nabi. Khatam tu makna cincin. Dia kata makna cincin. Maknanya dialah Nabi yang menyerlah. Si mana cincin ni mengelak dan menyerlahkan menyebabkan seseorang tadi ni nampak cantik, nampak terselah, maka Nabi itu dia panggil dengan cincin para Nabi. Bukan penutup, cincin. Dia punya kilah nak bagi kena juga dekat guru mereka tu. Tu apa dia? Ghulam Ahmad. Jadi khatamun nabiyyin tu bukan penutup, cincin bagi para Nabi. Apa mana? Cincin tu kan semacam mahkota. Dia tu mahkota ketua bagi para Nabi. Kena juga dia kilah. Kena juga, bukan kena pun, bohong ya, tak betul. Tapi pandai juga dia bohong abang tu. Hak tu pandai pula dia bohong. Sayyidina Umar kata, kalau ada Nabi selepas padaku, Nabi, bukan Sayyidina Umar, Nabi kata, kalau ada Nabi selepas padaku, Umar lah kena lantik. Apa makna? Tu dia kena mantik. Lau kana nabiyyu maujudan ba'di
lakana Umar nabiyan. Lakin al-Umar laisa binabiyin. Apa dia punya natijah dia? Maka tidak adalah nabi. Jadi Nabi kata, kalaulah ada nabi selepas beraku, Umar lah akan dilantik nabi. Okey naknya, Umar nabi tak? Umar bukan nabi. Maka tak ada nabi dah selepas pada itu. Itu mantik. Kami dah pernah berdebat dengan pok-pok ni, Pok Koda ni. Senyap kalah gitu. Dia kata kalau mereka kalah, mereka nak taubat. Haram, tak main dah. Tak main dah. Muhur. Dia kata kami bersedia berhujah. Mari depan kami. Jabatan Mufti. Tu. Kami mengiktikad dan kami beriman dengan Rasul Ghulam Ahmad. Dan dialah Imam Mahdi, dialah Isa. Depan kami. Tu. Mai salam selamat. Sebut hadis tak betul. Sebut nama imam pun tak betul. Kami kata nak debat macam mana ni. Ada tak ustaz hamba? Ustaz tak ada. Oh payah. Nak debat dengan orang kampung. Sebut imam Qurtubi, Imam Qurtabi. Tu dah Qurtubi jadi Qurtabi. Nak lawan macam mana dah, siap-siap kita kalah ni. Panggil ustaz hamba. Tak buat ustaz juga. Ustaz pun menyorok pun. Mari duduk debat. Kita bentang. Senyap. Tak boleh jawab apa. Senyap. InsyaAllah nanti kami akan datang kembali. Kami akan cuba jawab. Oi, hari tu katakan kami tak boleh jawab. Nak bertawab. Macam-macam sekarang. Itu kiraat khatam khatib. Nak beritahu kata ada pok yang kata Quran tu wa khatamun nabiyyin. Khatam tu bukan makna penutup, cincin. Kan? Macam cincin ni kan batu cincin. Nabi ni semacam cincin. Dia semacam cincin, amat berharga dan amat terselah bagi nabi-nabi yang lain. Bukan penutup dia kata. Tu kita mudah, kita nak hujah dah. Nabi kata, kalau ada nabi selepas berlaku, Umar akan jadi nabi. Nak tanya, Umar jadi nabi tak? Tak ada nabi. Makna apa? Tak boleh, tak ada lah nabi. Tak ada nabi lepas ni. Sebab Umar tak dilantik jadi nabi. Apatah Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam. Oh dahsyat ni. Di Pulau Pinang ada. Dia peminta kelulusan dan iktiraf ajaran dia, minta iktiraf. Baik. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Ke atas mereka, dibuat syair, alaihimus salatu wassalamu, ke atas mereka itu 25 rasul tu selawat dan salam, rahmat dan salam daripada Allah. Wa alihim, dan keluarga mereka, bukan Tuhan tu, dan ahli keluarga mereka. Jadi selawat dan salam asalnya wassalatu wassalam, as-salatu wassalam alaihim wa alihim. Itu asal dia. Selawat dan salam ini ke atas rasul-rasul dan keluarga mereka madamatil ayyam, selama berkekalan hari-hari. Selama berkekalan hari-hari. Apa makna? Selagi tak kiamat. Selawat dan salam itu akan terkenal kepada Nabi dan keluarga. Cuma kalau keluarga tu dia bukan salam, solah. Solah bukan makna rahmat. Kalau keluarga itu ulama bahas. Ni dia terima ke atas mereka selawat dan salam dan ahli keluarga mereka selama
kekal hari-hari. Berhari-hari sebab ayam tu jamak bagi yaum. Yaum satu hari, ayam beberapa hari. Habis. Kita pindah kepada sam'iyat. Wal malakul lazi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakul lazi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Dan malaikat allazi bila abin, yang tiada bapa, wa dan ibu. Malaikat mana ada bapa, mana ada ibu? La akla, tidak makan, la syurba, tidak minum, wala nauma lahum, dan tidak tidur bagi mereka itu. Terjemah ni okey. Malaikat itu malak. Dia kalau malak baca dengan malaikat. Kalau malik raja. Kalau mulku kerajaan. Kalau milku milik. Tu. No, bahasa Arab. Silap baris. Malak raja. Malak malaikat. Malik raja. Mulku kerajaan. Milku milik. Malaka melaka. Ju saya tambah. Wal malaku allazi bila abin wa ummin. Malaikat ni bukan ada bapa, bukan ada mak. Dia transformer tu, dia petiru malaikat, bukan malaikat. Transformer ada pak mak? Tak ada. Jantan tak transformer? Tak ada jantan, tak ada tina. Transformer nampak robot. Lah ni. Malaikat Tuhan cipta. Tuhan cipta dah. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Nampak dia tak tahu dia ni jenis apa. Macam kita tengok transformer. Ada kita nampak, oh lelaki. Rupanya. Mana ada transformer? Perut borai kan, apakah hidung mancung, tak ada. Kita tak tahu lelaki perempuan. Malaikat kalau kita tengok, kita tak tahu dia lelaki perempuan. Sebab apa? Sebab dia bukan jenis orang. Kalau jenis orang, kita tahu dia lelaki perempuan. Tapi dia ni jenis makhluk Allah yang lain yang Tuhan cipta. Jadi kita tak tahu nak kata lelaki ataupun perempuan. Dan dia tidak ada bapa, tidak ada mak. Tapi ada juga, dia kata ni bukan apa, dia nak perli pok-pok kafir. Ada yang mereka katakan malaikat ni anak perempuan Allah. Oh jahat pok ni. Mereka kata malaikat ni anak perempuan. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Mereka telah menjadikan malaikat itu, yang mana malaikat ini merupakan hamba Tuhan yang Rahman. Mereka anggap bahawa malaikat ini anak perempuan Tuhan. Anak perempuan. Mereka kata perempuan. Dan kata ulama, lebih teruk lagi jadi kafir apabila mengatakan malaikat itu pondan. Malaikat ni, kalau kata malaikat ni lelaki, itu fasik. Tak kafir. Tapi kalau kata perempuan, kafir. Dia panggil bid'ah. Kalau kata malaikat lelaki, i'tikad itu bid'ah dan fasik. I'tikad itu bid'ah dan fasik. Kufur, kata seorang ulama kufur, kata seorang tidak. Okey. Khilaf tentang kufur. Tapi kalau kata malaikat anak perempuan, itu kafir. Kafir terus. Tak ada fasik dah. Kalau kata malaikat tu ni pondan. Pondan tu bukan pondan lorong Haji Taib. Ni pondan betul. Dia ada dua alat kelamin. Pondan betul, bukan padang kota punya.
Kalau mengatakan pondan, itu aula bil kufri. Kufur juga, tapi dia bilang aula. Utama lagi lah kafir. Kalau kata perempuan kafir, kalau kata pondan, utama lagi lah dikatakan dia kafir. Sebab apa? Limazir tangkis, karena memperlekehkan, mengkurangkan darajat malaikat. Ingat no? Sebab tu orang putih, sebut orang putih lah. Orang putih mereka bayangkan malaikat ni apa dia? Hantu pari. Pari-pari tu. Itu bayangan malaikat bagi mereka. Tersebar dalam filem. Sehingga filem-filem kita, lebih lagi di Indonesia, mereka buat filem pari-pari. Duk terbang pakai baju kembang, perempuan cantik pegang tongkat sakti. Ting, ada sayap. Itu bayangan malaikat mereka. Dan Allah pun kata, orang kafir waja'alul malaikata. Mereka menganggap malaikat itu yang mana hum ibadur rahman. Mereka ni hamba aku. Mereka kata mereka ni inasan, anak perempuan Tuhan. Awak terlibat bayang? Kita pun filem buat macam tu. Kalau kita ada buat filem macam tu, sesat, kena haramkan. Sebab apa? Menganggap malaikat tu perempuan. Ya, itu pari-pari. Tahu asal pari-pari? Kenapa pari-pari ada sayap? Sebab malaikat ada sayap. Kenapa pari-pari ada lampu, ada tongkat hikmat? Dan kenapa perempuan? Sebab orang kafir memang beranggapan malaikat ni anak perempuan. Sebab apa? Tahu tamu aneh. Fatimah, Halimah, Malaikah. Malaikat tampak ni sayap tu dia tahu. Dia kata anak perempuan. Tu. Baik. Dan mereka tidak lelaki, tidak perempuan. Tidak makan dan tidak minum. Tidak tidur. Tidak menikah. Tidak beranak. Itu maklumlah tu. Tafsilu ashri minhumu Jibrilu Mikalu Rapilu Railu. Saya nak kena berhenti situ sebab nak kena cerita apakah makna Jibril. Apakah bacaan Jibril? Sebab kita ni kadang-kadang Jibril, kadang-kadang Jibril. Malaikat Jibril dan malaikat Jibril. Ada kata Jibril lain, Jibril lain. Dah itulah. Dia ada kirat ahli Mekah lain, ahli Madinah lain. Ada baca Jabrin, ada baca Jibrail, ada baca Jabrin. Itu nanti saya terpaksa kena berhenti sebab ada huraian panjang dekat situ. Kita berhenti dekat tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikalu. Mikal. Bukan Mikail. Mikal. Mikalu Rapilu Railu. Berhenti kat situ. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada petang ini dapat memberi manfaat pada kita, dapat menambah ilmu ketahuan dan menjadi asbab kuat dan kukuhnya iman kita pada Allah SWT. Dan tekunlah kita belajar ilmu tauhid yang merupakan tanggungjawab, kewajipan di atas kita mengetahui. Dengan kita belajar pada hari ini, terlepaslah kewajipan kita dan tanggungjawab kita untuk menunaikan dan melakukan dengan kita belajar pada petang ini. Sama-sama lah, insya-Allah kita berdoa dan umur panjang kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Sekadar itu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Malam ini kita ada bacaan kitab penawar bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'ad bin hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahirabbil alamin.